Kisah buruk Victim Part 2. Okey, jom kita beri goyang. Menari dulu. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa semua terpadam? Alamak, kisah buruk, mimpi buruk. Awas. Alamak, potong pun dah terpadam. Aku dah. Aduh. Aduh, kenapa? Macam ni kawan aku. Tada. Hah? Mana victim? Kenapa semua bandar ni dah hancur? Alamak. Semua orang lari. Semua kabur. Jom run. Tembak. Potong. Tolong Mitzi. Apa? Nak potong. Pakai sepet. Kacamata. Jom lari. Serang mereka. Cepat. Kabur sini. Terima kasih. Jom. Alamak, kasihan dia. Aku angkat dulu, okey? Terima kasih. Cepat pergi. Jom. Wah! Aduh. Alamak, Mitzi. Tolong. Sini Mitzi. Tolong. Mitzi. Alamak. Mitzi dah tewas. Kau ke victim? Okey. Berjaya. Hitam. Okey, terima kasih Hitam. Okey, dia download. Dia hitam rupanya. Sekali dia download. Lari weh. Masuk. Okey, aku akan masuk. Alamak, masuk dalam ni. Okey, penatnya. Aduh, pedas sangat. Okey, jangan risau. Mana victim? Victim kat sini. Ikut aku. Terima kasih. Kelabu. Okey, sama-sama potong. Back. Potong. Kau tak ada apa-apa. Nah, aku cek dalam badan kau. Diam, okey? Cepat. Pasang kam. Yang semula. Depan. Mitzi. Minta maaf, victim. Hitam dah. Nama dia Hitam. 2018. Kenapa nasib aku buruk? Macam mana ni? Victim, diam. Aku tahu kau tengah risau pasal ni, tapi aku tahu. Kau tengok ni. Apa tu? Sabar. Jom ni,
Hitam sekali. Tuan. Lari. Itu. Betul kan? Aku dah tunggu-tunggu. Akhirnya aku dah jumpa. Kau dah lukis apa? Hitam dah semakin dekat sekali. Tuan aku. Bersambung.